pasti rumah yang terakhir dan qaryah kita, maka kita setapaklah melangkah musafir, maka haruslah kita lakukan jamak dan qasar di situ. Kemudian sepanjang perjalanan kita musafir itu, kita harus menunaikan jamak dan qasar. Mana kita musafir. Kemudian ada satu kalimah konsep lagi, iaitu mukim. Bila seseorang dalam musafirnya, dia nak berhenti kepada satu-satu rumah keluarganya, satu-satu kampung tempat dia nak berhenti. Kalau dia berhenti dengan qasad, nak berada tempat perhentiannya itu selama lebih daripada 3 hari. Yang ni 3 hari, lebih pada 3 hari. Bila lebih pada 3 hari, yang ni 4 hari penuh, maka dia dihukumkan mukim. Anak-anak ahli jemaah sekalian, bila sebut mukim, itu kena faham baik-baik. Kiranya seseorang nak berada di satu tempat, dalam perjalanan safar dia tu, selama 4 hari penuh. Tak masuk hari keluar, tak masuk hari masuk. Apa itu hari keluar dan hari masuk? Hari sampai. Hari sampai tak kira. Kena kira malam tu. Hari kalau kita nak keluar hari Isnin tu tak boleh kira. Jadi maknanya ada sepenuh hari 4 hari, mana kita nak makan mukim. Tapi kalau masih dalam 3 hari, kita masih musafir. Kita masih musafir. Jadi kalau kita dah qasad, berniat untuk duduk di situ selama 4 hari, termasuk 4 hari penuh, maka kita adalah mukim. Anak-anak kena faham, bila sebut mukim, sesampai je kita ke tempat yang kita nak bermukim itu, wajib sembahyang tamam. Tak boleh lagi nak musafir. Tak boleh nak sembahyang biar jamak qasar lagi, tak boleh dah. Bila sudah qasad, niat di hati untuk duduk 4 hari penuh di satu-satu tempat itu. Faham ni anak sekalian, ambil perhatian baik-baik. Ada orang tersalah, dia kata boleh lagi. Selagi 3 hari dia boleh lagi. 3 hari apa? Bila sampai ke situ, kamu sudah bermukim. Tapi andai kata kamu memang duduk situ selama 3 hari penuh, kamu masih musafir. Harus jamak dan qasar. Selesai ya? Faham tu?